Hai guys, untuk video ni saya nak share tentang benefit-benefit bila kita pakai penapis air Korea ni. Dan antara benda-benda yang selain pada kesihatan, betapa penapis air ni boleh bagi kita punya kerja kita mudah. Untuk topik kali ni saya nak share tentang space. Macam saya share particular dan dapur kita tak terlalu semua kan. Sini saya letak saya punya penapis air Korea Pilayam tu dulu dekat atas dapur ni, kitchen cabinet ni dalam sempit kan. Ada kettle lah, and then macam-macam lah kita letak kan. Botol yang kita dah tak ada air bila masak nak minum air suam kan. Lepas tu dengan flash air panasnya lagi kan sini. So bila sini saya pakai dapur jenis ni je kan. So apa yang ada saya letak kemas je kan. Dah lah sebab sempit kan. Kalau kitchen cabinet besar tak apa juga. And then tak perlu dah nak letak segala benda macam-macam kan. Dekat sini lah dia ada air, kita wakil kita punya kettle. Dekat sini lah juga dia wakil kita punya botol-botol yang kita bagi semua atas dapur tu kan. Flash air panas lagi kan. Semua sini senang. Saya pun tak suka